bila tayar yang more kepada road daripada tayar adventure, kau akan rasa lain tau. Rasa macam time corner tu dia nak lagi corner, dia nak lagi lean. Rasa macam dia nak terjatuh. Sebenarnya bukan dia nak terjatuh tau, dia macam ringan bawa korang lean ke kanan. Kau tergelincir bila ada pasir kat tepi-tepi jalan ni masa korang corner. Itu salah satu benda yang aku buat research sendirilah. Bila kau bawa motor dia rasa ringan macam ni kan. Oh, ringan je. Rasa sedap je. Tapi aku rasa rantai aku ni, nanti next project aku akan tukar sprocket dan juga rantai. Korang kena stay tune. Assalamualaikum dan salam sejahtera again. Welcome back to my guys. So hari ni aku nak review tayar yang aku dah pakai selama ni. Yang ini adalah Timson TS880 110 80 19 di bahagian depan dan juga 150 70 17 di bahagian belakang. Memanglah kan, korang pun dah tahu V-Strom ni 19 tayar depan dan juga 17 tayar di belakang. Yang ini dia lebih satu saiz sebab kita pakai 14 sebenarnya, tapi dia 15. Dia memang tak ada 14 lah. So nak tak nak aku terpaksa pakai yang lebih besar sedikit untuk tayar Timson TS880 ni. So kalau korang boleh tengok dia punya bunga kat sini, bunga dia memang sangat cantik. Aku suka bunga yang macam ni. Kalau tayar kita daripada original MRF, dia tayar jagung, kita panggil tayar jagung kan. Yang itu adalah 30% off-road dan yang ini adalah 20% off-road sahaja. Dia more kepada road. Korang boleh tengok dia punya bentuk pun memang bulat, memang sesuai untuk road. So setelah 1000 lebih kilometer, alang-alang ni aku nak bergerak ni, mari kita cerita atas motor je. So yang ini adalah spek daripada SCVCN. Spek ni nampak macam frameless tau, tapi sebenarnya dia ada frame kat belakang dalam. Dan no spek dia ni boleh di adjust. Nampak? Gitu. So yang ni aku dah adjust ikut hidung aku. Kalau hidung korang kecil, adjust lah ikut hidung korang. So dia akan nampak macam ni. Nampak? Smart. So mari kita sembang atas jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, lajunya. So kita berbalik kepada tayar ni Timson TS880 ni setelah 10,000 bukan. So yang pertamanya, bila korang sarung je tayar ni, of course lah tayar ni dia bulat kan. Dia bukan macam jagung-jagung tu. Jadi bila tayar yang more kepada road daripada tayar adventure, kau akan rasa lain tau. Rasa macam time corner tu dia nak lagi corner, dia nak lagi lean. Sebab dia punya radius, dia punya tayar tu kan dah bulat. Profile dia dah lain dengan yang jagung tu. So apa yang first kali, kalau korang tengok balik video yang aku letakkan dekat atas ni, aku ada rasa masa first yang bawa keluar daripada kedai nak corner ke kanan tu kan, rasa macam dia nak terjatuh. Sebenarnya bukan dia nak terjatuh tau, dia macam ringan bawa korang lean ke kanan dan juga ke kiri lah, samalah kan. Dan apa yang paling best dengan tayar ni, bila angin dia cukup, kau akan rasa ringan motor ni. Rasa macam sedap je. Aku rasa semua tayar yang kena dengan angin dia akan sedap. Tapi sebenarnya 42 PSI yang kedai tu yang dah pump tayar aku guna gas nitrogen itu, sebenarnya itu adalah max capacity dia tau. Bila aku google, aku buat research sendiri, sepatutnya 36 di belakang ataupun 32 di bahagian hadapan. Dia macam tu lah. Kalau dah 42, itu dah maksimum kapasiti dia. Dia akan jadi terlalu keras dan boleh mengakibatkan kau tergelincir bila ada pasir kat tepi-tepi jalan ni masa korang corner. Itu salah satu benda yang aku buat research sendirilah. Dan ya, betul. Sebab 42 PSI itu adalah dia punya maksimum kapasiti. So jangan korang pump sampai 42 PSI macam hari tu. Sangat-sangat bahaya lah. Bila aku buat 36 belakang, 32 di bahagian depan ni, aku rasa memang angin dia sedap. Bila kau bawa motor dia rasa ringan macam ni kan. Oh, ringan je. Rasa sedap je. Tapi aku rasa rantai aku ni dah cukup time nak kena tukar rantai pula. Tapi tu nanti next video aku akan tukar rantai. Dan aku dah memilih sprocket 41. Ramai yang tanya juga, kenapa pakai sprocket 41 kalau nak lajak bukan turun sprocket ke? Seperti yang korang tahu, kalau kita turun sprocket, dia akan melajakkan lagi kita punya motosikal, betul tak? Lajak tu macam dia nak top lah. Jadi bila kita turunkan kita punya sprocket, dia akan pergi top. Masalahnya motor ni dah berat.
Bila motor dah berat, kau nak pergi top pun tak boleh. Sekarang ni kalau aku buat laju, hari tu aku pergi mana itu, Melaka Attack, dia punya RPM dia tak nak tinggi. Bila dia tak nak tinggi, maknanya dia tak kuat, dia tak gagah, dia tak ada torque, T-O-R-Q-U-E. Torque tu adalah dia punya pick up lah. Dia tak cukup pick up untuk aku punya Spocket ni, sebab motor aku memang dah berat, dengan tayar lebih satu saiz, dengan aku punya berat lagi, dengan aku punya motor punya aksesoris dan segalanya kan. Dia tak boleh. Bila dia tak boleh nak kereta, dia akan linear saja dekat high RPM. Apa yang kita perlu buat, dah tentulah kita kena naikkan Spocket, nak bagi dia ada power balik, nak bagi dia catch up balik kita punya keberatan tu, dan juga kita punya cruising time kita bawa laju ataupun bawa cruising lah kan. Dan satu benda tu pun kau kena faham lah, motor berat kalau kau pakai Spocket kecil, kalau nak top memang dia takkan pergi, dia akan jadi lebih berat. Tapi kalau korang dah naikkan Spocket, dia akan jadi lebih pick up. Kalau dalam tahun dia makin sedap lah, dia makin pick up. Gitu. Dalam tahun dia memang sangat-sangat membantu kalau motor korang berat lah kan. Tapi masa cruising ni, sebab aku dah tahu karakter motor aku macam mana, dia linear dekat mana, RPM mana, so aku rasa memang aku kena naikkan 41 mata dekat belakang. So nanti next projek aku akan tukar Spocket dan juga rantai, korang kena stay tune. Mantap. Bila aku bawa slow dia sedap, bawa laju pun dia sedap. Walaupun motor ni tak laju, dia tak rasa macam orang kata floating lah. Dia tak rasa macam goyang-goyang dan sebagainya. Aku rasa okey. Tayar ni memang sangat-sangat sesuai dengan aku punya cara lah. Disebabkan 20% off-road tu, aku dah tak boleh nak pergi off-road. Tapi memanglah kan, bila masanya aku pergi off-road? Sebab memang sentiasa aku dekat on the road. Aku hantar anak aku atau aku hantar bini aku. Aku buat semua benda semua on road. Jadi off-road ni mungkin aku akan join geng-geng camp and ride nanti. So adalah off-road sikit. Diorang pun tahulah kan, diorang tak pergi off-road yang betul-betul ganas. Macam Batangsi tu, nanti kalau ada trip pergi Batangsi, aku dah tak boleh ikut lah sebab tayar dah macam ni. Mungkin kita akan sewa motor dan sebagainya lah kan. Asalkan adalah off-road punya aktiviti sikit. Tapi sememangnya tayar ni dah tak boleh nak off-road. Setakat gravel dan juga batu-batu, pasir-pasir sikit, okey lah. Dan nak kata pasal tayar ni, aku tak try lagi dekat off-road mana-mana, walaupun gravel sekalipun. Adalah Melaka, time Melaka itu, masa malam yang kita nak pergi ikan bakar tu, tapi aku tak record lah kan. Adalah sedikit off-road masa nak sampai dekat kita punya kedai ikan bakar tu. Dan aku dah try, memang aku bawa laju sikit time tu. Dia punya stable okey, dia punya kekerasan tayar yang macam aku cakap tadi pun okey, memang sedap. Nak bawa time ada gravel-gravel pun cukup mudah. Itu adalah orang kata benda yang paling penting lah kan. Kalau dah 20% off-road ni, mungkin dah tak boleh nak kasar-kasar ataupun tak boleh nak gila-gila dah kat off-road. Tapi tayar ni boleh. Dan bila korang tengok line putih ni kan, bila line putih ni, aku lalu kat line putih ni, bila kita skid sikit, dia takkan rasa lah. Mungkin tayar ni masih tebal lagi ya, dia takkan rasa lah. Kalau hujan pun, sebenarnya hujan aku tak banyak lah ride. Bila dah petang-petang tu, aku dah kena balik, kena ambil anak aku dan sebagainya kan. Aku dah tak ride motor. Jadi masa trip aku pergi ke Taiping hari tu dengan Abang Bob, time tu hujan masa dekat highway. Masa kat highway tu aku ada try lah sikit-sikit langgar line putih ni kan. Memang tak akan rasa goyang ataupun sebagainya lah. Dan mungkin juga disebabkan oleh tayar ni, dia masih lagi banyak bunga lah. So far setakat penggunaan aku dalam 1000 lebih kilometer ni, aku tak rasa lari-lari langgar dekat line putih ni. Sebab ramai sangat yang tanya, bila jumpa aku, bila WhatsApp dan sebagainya, dah tanya dalam grup. Semua aku cakap tak lari, mungkin disebabkan oleh tayar ni masih lagi banyak bunga lah. So in term of cornering pula, aku bukan kaki corner lah. Kau boleh tengok aku punya chicken strip tepi tu kan, dia memang tak turun pun. Sebab aku tak boleh corner. Setakat corner yang masih biasa, okey saja, tak ada masalah. Time hujan aku tak try lagi, sebab hujan time tu tengah jalan highway, tengah jalan straight kan.
tak try lagi dekat jalan-jalan yang town. Ini so far yang aku pernah test lah dekat motor dan tayar ni kan. So setakat bawa laju, ada tak dia punya berat? Wah, naik tayar satu saiz belakang mestilah seberat. Betul lah tu, berat. Kau nak tolak motor pun berat, apatah lagi atas jalan macam ni kan, atas highway. Kita mestilah tak rasa berat, kita tekan je pergi kan. Cuma ya dekat top speed tu dia ada rasa berat sikit, lambat sikit nak naik lah. Tipu lah kalau tak rasa berat kan. Tapi itulah, macam aku cakap lah, kita punya otak ni, kita tak boleh nak fikir sangat yang mana berat, yang mana ringan. Kita akan fikir keselesaan saja. So in terms of keselesaan, memang padu lah. Pada aku memang ada dengan tayar ni. Aku bukannya nak upkan tayar ni, tetapi aku, apa yang betul aku akan bagi tahu kat korang lah, supaya kau boleh memilih tayar yang elok selepas ni kan. So kalau korang betul-betul kaki corner, aku rasa tayar ni memang okey saja, tak ada masalah pun. So kita boleh tengok profile dia sekarang ni dah lebih kurang dalam 1000 lebih dah pun. Tengok kat sini aku punya chicken strip, ataupun kita panggil bila dia corner, dia ada makan tepi kan. Dia tak sampai hujung pun sebab aku bukan kaki corner. Kalau korang kaki corner, aku rasa boleh je, tak ada masalah pun. Tak rasa lari-lari, tak ada rasa macam tiba-tiba dia floating dan sebagainya, tak ada. Okey je tayar ni. Kalau boleh tengok belakang dia, cantik lagi. Okey, belah sini memang ngam sahajalah. Kalau kita tengok depan pun sama juga, cantik lagi. Aku memang suka dia punya bunga yang macam ni. Dia tak terlalu orang kata jagung. Sebab jagung tu dia berdengung. Yang ni dia tak berdengung lah. Sebenarnya aku dekat rumah Atib ni, parking yang banyak ilham. Ni Atib, kondisi Atib sekarang okey Mantap. Okey nampak. Sebulan 2 lagi. InsyaAllah sebulan 2 lagi akan on the bike. Tak boleh jadi pilihan lah, jadi pilihan. Tapi kita boleh naik kereta, tak ada masalah. Kereta ada, kita boleh naik. So Atib itu dia accident, kalau korang tahu, dia ada kemalangan sikit dekat Genting Highland masa dia test ride. So balik pada motor ni, kalau korang boleh tengok, aku sangat-sangat suka lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana lagi lah. Tayar ni memang okey saja. Time hujan nanti, mungkin petang ni hujan, bolehlah try lagi. Okay, yang paling bestnya kalau korang pasang tayar ni dekat Timson punya kedai KK Super Bikers tu, dia akan bagi harga siap pasang, siap dengan gas nitrogen dan juga siap balancing. Kalau korang tengok balancing kat sini, dia agak banyak juga. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bar kat situ. Satu ni aku tak tahu berapa gram, mungkin 5 gram. 7.5 dan 35 gram. Lepas tu belakang ni pula pun sama juga. Banyak weh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depan beberapa gram dan belakang beberapa gram. Disebabkan tak tahulah, mungkin tayar ni dia tak center dengan rim tu kan. Jadi dia kena buat balancing yang sebetulnya lah. Dan kalau korang perasan, bila aku lepas tangan, dia takkan ada rasa goyang-goyang. Walaupun aku dah bawa barang yang banyak dekat belakang ni. So tayar ni dah memang okey lah. Aku dah test daripada segi dia punya lepas tangan, dia punya cornering, dia punya hujan. Hujan tak test sangat lah time corner-corner kan. Tapi okey, sangat-sangat okey. So kalau korang mencari tayar lepas ni, nak pakai tayar apa, korang cubalah tayar ni, Timson TS880. Boleh pasang dekat KK Superbikers Permaisuri. Kat situ boleh dapat installation free dengan gas nitrogen pun free, balancing semua free, siap dalam satu harga. 930 time aku pasang, tak tahulah time korang, mana tahu dia ada naik harga sikit dan sebagainya kan. Aku rasa video sampai di sini saja. InsyaAllah kita jumpa next video. Siapa yang nak tanya pasal tayar ni, boleh komen dekat bawah. InsyaAllah next video guys. Nak buat apa Nak tukar rantai. Stay tune. Assalamualaikum. Gerak lupa projek aku, Syazwan Rizal. Like dan subscribe dah betul. Cun gang. Mantap.